Pada tahun 1985, dua pendaki muda dari Britain berjaya sampai ke puncak gunung setinggi lebih 6,000 meter dekat Peru. Tapi masa perjalanan turun, salah seorang daripada diorang terjatuh sampai kaki dia patah teruk. Dan dalam ribut salji yang sangat kuat, kawan dia terpaksa buat satu keputusan yang sampai hari ini masih diperdebatkan ramai orang. Sebab dia terpaksa potong tali yang sambungkan diorang berdua. Dan masa ni, semua orang percaya pendaki tu dah mati lepas jatuh ke dalam rekahan ais yang dalam tu. Tapi hakikatnya, okey guys, cerita ni berlaku pada tahun 1985 dan melibatkan dua pendaki muda dari Britain iaitu Joy Simpson dan Simon Yates. Masa tu, dorang decide nak panjat satu gunung dekat Peru yang dipanggil Siola Grande. Dan untuk korang yang tak familiar dengan dunia pendakian gunung, Siola Grande ni bukan gunung biasa tau. Gunung ni lebih 6,000 meter dan terkenal sebab laluan dia memang sangat-sangat bahaya, lagi-lagi dekat bahagian yang dipanggil West Face tu. West Face ni bukan laluan yang orang biasa-biasa akan pilih tau. Masa tu pun sangat jarang pendaki berjaya lalu dekat situ. Maksudnya, bila Joy dengan Simon ni pilih laluan tu, dorang sendiri dah tahu risiko dia memang sangat-sangat tinggi. Kalau silap langkah sikit je memang boleh jatuh terus ke jurang ais, dan dekat gunung macam ni, sekali jatuh selalunya memang susah nak diselamatkan. Lagi-lagi pula, cuaca dekat situ memang tak boleh dijangka langsung tau. Sekejap cuaca nampak tenang, sekejap lepas tu terus datang ribut salji dengan angin kuat. Kadang-kadang jarak penglihatan pun boleh hilang hampir sepenuhnya sebab salji terlalu tebal. Dan bayangkan korang tengah panjat dekat kawasan tinggi beribu meter, sejuk melampau, oksigen pula makin kurang. Lepas tu dalam masa yang sama kena fokus setiap langkah sebab salah pijak sikit je boleh mati. Dan yang buat benda ni lagi gila, Joy dengan Simon ni panjat berdua je tau. Tak ada pasukan besar, tak ada ramai orang backup dekat belakang, tak ada bantuan cepat kalau sesuatu terjadi. Jadi semua benda diorang kena urus sendiri dekat atas gunung tu. Tapi Joy dengan Simon ni memang jenis pendaki yang suka cabaran ekstrim tau. Lagi susah pendakian tu, lagi diorang rasa nak cuba. Jadi diorang mula pendakian tu dengan penuh semangat. Hari demi hari diorang terus panjat makin tinggi sedikit demi sedikit sambil bawa semua peralatan sendiri dan keadaan cuaca yang tak menentu. Dan pada awalnya semuanya memang berjalan lancar, walaupun penat dan berdepan macam-macam risiko, diorang tetap berjaya bergerak naik tanpa masalah besar. Dan sampailah akhirnya diorang pun berjaya sampai ke puncak Siola Grande. Dan masa tu memang boleh bayangkan betapa lega dan bangganya diorang sebab bukan semua orang mampu sampai dekat situ, lagi-lagi melalui laluan West Face yang sangat bahaya tu. Masa tu diorang rasa satu misi mustahil dah berjaya dicapai. Tapi masalahnya dalam dunia pendakian gunung, sampai ke puncak sebenarnya baru separuh perjalanan. Sebab perjalanan turun selalunya jauh lebih bahaya. Dan Joy dengan Simon langsung tak tahu mimpi buruk sebenar baru nak bermula masa diorang cuba turun dari gunung tu nanti. Selepas diorang berjaya sampai ke puncak Siola Grande, Joy dengan Simon mula turun dari gunung dalam keadaan cuaca yang makin tak menentu. Dan untuk orang yang tak biasa dengan dunia pendakian gunung, sebenarnya ramai pendaki cakap perjalanan turun ni selalunya lagi bahaya daripada masa naik. Sebab masa naik badan masih ada tenaga lagi tau, tapi bila dah sampai puncak badan mula letih teruk, tenaga makin habis, fokus pun makin kurang. Dan dekat gunung tinggi macam ni, sekali cuaca berubah, situasi boleh terus jadi bahaya dalam beberapa minit je. Tambahan pula masa tu cuaca dekat Siola Grande ni memang makin teruk dan angin kuat mula datang, suhu makin sejuk dan salji pula makin tebal. Jadi masa tengah turun tu, tiba-tiba Joy terjatuh dengan kuat dan jatuhan tu memang sangat teruk. Disebabkan dia ni terjatuh, lutut dia cedera teruk masa ni tau. Dan korang bayangkan korang dekat gunung setinggi ribuan meter, sekeliling penuh salji dengan ais, suhu pula sejuk melampau sampai nak gerakkan badan pun susah. Lepas tu kaki korang patah teruk. Korang bayangkanlah macam mana susahnya dia nak bergerak masa ni. Dekat situ sebenarnya ramai pendaki dah anggap peluang untuk hidup memang sangat tipis tau. Sebab dekat gunung macam tu, walaupun kaki cuma cedera sikit pun dah boleh jadi masalah besar. Dan ini kan pula patah teruk sampai tak boleh berjalan normal langsung. Dan benda yang buat keadaan jadi lagi menakutkan, Joy dengan Simon ni jauh daripada bantuan tau. So memang tak ada helikopter tunggu dekat bawah, tak ada pasukan penyelamat standby. Kalau sesuatu jadi dekat atas gunung tu, memang diorang kena hadap sendiri. Tapi Simon ni tak tinggalkan Joy macam tu je tau. Walaupun dia sendiri penat dan cuaca makin buruk, dia tetap cuba bantu Joy turun perlahan-lahan menggunakan tali. So cara diorang turun masa tu memang susah sangat. Jadi Simon akan turun dulu sedikit
sedikit demi sedikit dekat cerun ais tu sambil pasang tali tau. Lepas tu Joy pula cuba bergerak perlahan-lahan walaupun kaki dia patah teruk. Dan bayangkan setiap kali Joy nak bergerak, dia terpaksa tahan sakit yang memang tak boleh dibayangkan. Kadang-kadang dia tergelincir, kadang-kadang dia hampir jatuh dan semua benda tu berlaku dekat cerun ais yang sangat bahaya. Jadi diorang tetap teruskan juga sebab masa tu diorang tahu kalau berhenti terlalu lama dekat suhu macam tu, peluang untuk hidup akan jadi makin kecil. Jadi diorang ulang benda yang sama berkali-kali. Simon turun dulu, Joy pula ikut perlahan-lahan. Turun lagi, berhenti sekejap, lepas tu sambung semula dan perjalanan tu memang sangat-sangat perlahan. Dalam keadaan badan yang dah penat teruk, cuaca pula makin menggila, diorang terus cuba turun walaupun setiap langkah rasa macam pertarungan untuk hidup. Dan makin lama, cuaca dekat gunung tu jadi makin buruk. Masa tengah cuba turun dalam ribut salji tu, tragedi paling besar akhirnya berlaku. Cuaca masa tu memang dah terlalu teruk, angin kuat, salji tebal dan jarak penglihatan pula makin hilang tau. Dan korang bayangkan, tengah berdiri dekat cerun ais yang curam gila dalam keadaan badan dah penat teruk dan masa tu satu kesilapan kecil je dah cukup untuk bunuh korang tau. Jadi masa diorang tengah cuba turun perlahan-lahan menggunakan tali tu, tiba-tiba Joy tergelincir lagi. Tapi kali ni keadaan memang jauh lebih teruk daripada sebelumnya. Dan korang tahu tak, Joy ni jatuh melepasi tebing ais dan terus tergantung dekat bawah dalam gelap. Dan masalah paling besar dekat sini, Simon langsung tak boleh nampak Joy tau sebab ribut salji tu terlalu kuat. Dan masa ni, tali yang sambungkan diorang berdua tu tengah tarik badan dia perlahan-lahan ke arah jurang. Joy pula masa tu tergantung dekat bawah tanpa boleh panjat naik semula sebab kaki dia dah patah teruk. Dan korang bayangkanlah keadaan Joy masa tu. Gelap, sejuk melampau, badan pula sakit teruk dan dia tergantung dekat bawah tanpa tahu macam mana nak selamatkan diri sendiri. Sementara dekat atas pula, Simon cuba tahan tali tu selama mungkin tau. Dia tanam kapak ais dekat salji dan cuba tahan seluruh berat Joy menggunakan badan dia sendiri. Dan benda tu bukan beberapa minit tau. Berjam-jam Simon bertahan dekat situ dalam salji dan angin kuat. Tapi makin lama tenaga dia makin habis. Tangan dia pula dah mula kebas, badan pula makin lemah dan dia sendiri perlahan-lahan mula ditarik ke arah jurang. Dekat situlah Simon sedar kalau dia terus pegang tali tu, besar kemungkinan dua-dua akan jatuh dan mati. Dan masa tu dia langsung tak tahu yang si Joy ni masih hidup ke tak dekat bawah tu. Memang dia tak boleh nampak apa-apa tau. Tak dengar apa-apa, cuma gelap dan bunyi ribut salji je masa tu. Jadi dalam keadaan panik, takut dan terdesak, Simon akhirnya buat keputusan untuk potong tali tu dan sebaik tali tu dipotong, Joy jatuh ke dalam rekahan ais yang sangat dalam dan masa tu Simon memang percaya yang si Joy ni dah mati tau. Dan sejujurnya, kalau kita sendiri ada dekat situasi tu pun, ramai mungkin akan fikir benda yang sama sebab dari sudut Simon masa tu, mustahil untuk seseorang masih hidup lepas jatuh dalam jurang ais macam tu. Tapi apa yang buat kisah ni jadi luar biasa, Joy sebenarnya masih hidup tau korang. Walaupun dia jatuh jauh ke dalam rekahan ais tu, nasib dia memang sangat-sangat baik tau sebab dekat bahagian bawah rekahan tu ada timbunan salji yang kurangkan impak jatuhan dekat dia. Dan kalau tak ada salji tu, kemungkinan besar Joy memang terus mati dekat situ. Tapi walaupun dia selamat, keadaan dia masa tu memang sangat-sangat teruk tau. Kaki dia patah, badan cedera, keseorangan, gelap dan suhu dekat situ pula terlalu sejuk sampai bernafas pun rasa sakit. Joy sendiri masa tu memang fikir dia mungkin akan mati dekat situ sebab dari tempat dia jatuh tu semuanya nampak mustahil. Dia nak panjat pun memang susah, nak bergerak pun sakit teruk dan badan dia pula makin lemah sebab terlalu sejuk dan penat. Tapi masa Joy cuba tengok sekeliling dalam keadaan gelap tu, dia ternampak sedikit cahaya dekat satu bahagian rekahan ais tu. Dan benda kecil itulah yang bagi dia sedikit harapan untuk terus hidup. So korang bayangkanlah dalam keadaan macam tu, ramai orang mungkin dah putus asa tau. Tapi si Joy ni cuba paksa diri dia untuk bergerak. Jadi dia mula panjat perlahan-lahan walaupun badan dia dah hampir tak larat. Setiap kali dia bergerak, kaki dia rasa sakit teruk. Dan kadang-kadang dia tergelincir semula tau. Kadang-kadang dia hampir jatuh balik ke bawah. Tapi dia tetap teruskan juga sebab Joy tahu satu benda masa tu, kalau dia berhenti bergerak terlalu lama dekat situ, dia memang akan mati. Dan benda yang buat ramai orang kagum dengan Joy sampai hari ni, mental dia masa tu memang sangat kuat. Dalam keadaan badan dah rosak teruk dan peluang untuk hidup nampak sangat tipis, dia masih paksa diri untuk terus bergerak sedikit demi sedikit. Dan akhirnya, Joy berjaya keluar daripada rekahan ais tu. Tapi masalah sebenar dekat sini belum habis tau. Sebab sekarang dia masih berada jauh daripada kemah dan dia kena turun gunung seorang diri dengan kaki
kaki dia yang patah teruk tu. Lepas berjaya keluar daripada rekahan ais tu, Joy mula bergerak perlahan-lahan untuk cari jalan balik ke kemah. Dan part ni memang antara bahagian paling gila dalam keseluruhan cerita ni. Sebab masa tu Joy bukan berjalan macam biasa dah. Jadi satu-satunya cara untuk terus bergerak ialah dengan melompat menggunakan sebelah kaki. Lepas tu dia merangkak atas salji dan batu dan kadang-kadang seret badan dia sendiri perlahan-lahan dekat atas permukaan ais. Dan ada masa dia hampir pengsan sebab terlalu sakit dan penat. Sebab sepanjang perjalanan tu, Joy sendiri pernah mengaku dia hampir putus asa banyak kali tau. Ada masa dia rasa macam lebih senang kalau dia berhenti je dekat situ sebab badan dia dah terlalu penat untuk terus bergerak. Tapi setiap kali dia rasa nak berhenti, dia cuba paksa diri dia untuk bergerak sedikit. Kadang-kadang bukan jauh pun, mungkin beberapa meter je. Tapi dengan keadaan macam tu, beberapa meter pun dah rasa macam satu perjuangan besar. Jadi walaupun badan dia makin lemah dari jam ke jam, dia tetap terus bergerak perlahan-lahan turun dari gunung. Dan hari demi hari dia terus paksa diri dia untuk hidup dan semua benda ni dia buat seorang diri dengan kaki yang patah teruk dekat gunung setinggi lebih 6,000 meter. Sebab masa tu, satu-satunya benda yang ada dalam kepala Joy hanyalah dia tak nak mati dekat gunung tu. Sementara tu dekat bawah, Simon akhirnya berjaya sampai semula dekat kemah tau. Dan masa tu dia percaya Joy ni dah mati. Sebab kalau fikir logik sekalipun memang susah nak percaya seseorang boleh selamat lepas jatuh ke dalam rekahan ais sedalam tu. Lagi-lagi pula, si Joy ni jatuh dalam keadaan kaki dia dah patah teruk. Jadi dari sudut Simon masa tu memang mustahil si Joy ni masih hidup. Dan sejujurnya, ramai pendaki lain pun setuju dengan benda tu. Sebab dekat dunia pendakian gunung, jatuh dalam rekahan ais macam tu selalunya memang berakhir dengan kematian. Simon sendiri masa tu rasa sangat-sangat bersalah dengan keputusan dia potong tali hari tu. Mana taknya, dia datang naik gunung bersama Joy tapi turun semula seorang diri sebab percaya kawan dia dah mati. Dan benda tu memang ganggu fikiran Simon untuk satu tempoh yang lama. Tapi dalam masa yang sama, dia juga tahu kalau dia tak buat keputusan tu, besar kemungkinan dua-dua akan jatuh dan mati dekat situ. Sebab masa tu dia sendiri dah hampir ditarik masuk ke jurang bersama Joy. Jadi beberapa hari berlalu, Simon bersama beberapa pendaki lain mula bersiap untuk tinggalkan kawasan gunung tu. Sebab dari pandangan dorang memang dah tak ada harapan untuk si Joy ni hidup lagi. Tapi sebelum dorang bergerak, tiba-tiba dorang dengar satu suara lemah panggil dari jauh tau. Masa tu dorang sendiri tak pasti apa yang dorang dengar. Sebab dekat kawasan gunung macam tu, angin kuat kadang-kadang boleh buat bunyi jadi pelik tau. Tapi bila dorang dengar sekali lagi, rupa-rupanya memang ada orang tengah panggil minta bantuan. Dan bila dorang tengok betul-betul dari jauh, dorang nampak seseorang tengah bergerak perlahan-lahan dekat kawasan salji tu. Dan orang tu ialah Joy, guys. So korang bayangkan perasaan dorang masa tu, seorang lelaki yang semua orang sangka dah mati tiba-tiba muncul semula selepas berhari-hari bertarung nyawa dekat gunung seorang diri. Dan dalam keadaan kaki dia yang patah, badan cedera, hampir mati kesejukan, tapi dia masih berjaya turun semula hidup-hidup. Dan masa Joy sampai dekat kemah tu, semua orang memang tak percaya dia berjaya selamat. Sebab apa yang dilalui dekat gunung tu memang sesuatu yang ramai orang anggap hampir mustahil untuk manusia biasa lakukan. Lepas kisah ni mula tersebar, ramai orang mula debat tindakan Simon potong tali hari tu. Dan sejujurnya, sampai hari ni pun masih ada orang bincang pasal keputusan tu. Sebab bila diorang dengar cerita ni buat kali pertama, ramai terus fikir macam mana dia boleh sanggup potong tali kawan sendiri. Tapi bila pendaki lain dengar detail sebenarnya apa yang berlaku dekat gunung hari tu, ramai juga yang faham kenapa Simon buat keputusan macam tu. Sebab situasi masa tu memang sangat mustahil. Kalau Simon terus pegang tali tu, besar kemungkinan dua-dua akan jatuh dan mati. Dan benda tu yang buat ramai pendaki profesional rasa keputusan Simon sebenarnya logik dalam keadaan terdesak macam tu. Tapi dalam masa yang sama, ada juga orang yang rasa dia patut cuba bertahan lebih lama untuk selamatkan Joy. Dan ada yang rasa mungkin masih ada cara lain. Dan sebab itulah kes ni jadi satu perdebatan besar dalam dunia pendakian gunung selama bertahun-tahun. Diorang debat bukan sebab nak cari siapa jahat atau siapa salah, tapi sebab situasi yang diorang hadap hari tu memang terlalu ekstrim. Dan kadang-kadang dekat situasi macam tu tak ada pilihan yang betul-betul sepenuhnya. Dan apa saja keputusan yang dibuat tetap akan tinggalkan rasa bersalah dekat seseorang. Tapi benda yang paling menarik dalam keseluruhan cerita ni ialah Joy sendiri tak pernah salahkan Simon. Tapi Joy pertahankan Simon berkali-kali lepas kejadian tu. Joy sendiri cakap Simon buat keputusan yang logik untuk terus hidup. Sebab Joy faham situasi sebenar masa tu memang terlalu mustahil. Dan mungkin sebab itulah persahabatan diorang masih kekal walaupun dah melalui pengalaman yang sangat dahsyat dekat gunung tu. Lepas kisah ni tersebar, Joy kemudian tulis satu buku tentang pengalaman dia yang diberi nama Touching the Void. Dan buku tu terus jadi sangat terkenal dekat seluruh dunia tau. Ramai orang baca kisah tu sebab susah nak percaya manusia boleh survive benda macam tu. Lepas tu, cerita ni dijadikan dokumentari dan filem yang sampai hari ni ramai orang anggap antara story yang paling gila yang pernah direkodkan.
Sebab apa yang Joy lalui dekat gunung tu memang rasa macam sesuatu yang mustahil untuk manusia biasa survive. So dari kes diorang berdua ni bukan sekadar cerita tentang pendakian gunung tau, tapi cerita tentang survive, ketakutan dan keputusan paling susah yang seseorang boleh buat untuk terus hidup. Sebab kadang-kadang dalam situasi ekstrim macam tu tak ada pilihan yang betul sepenuhnya, dan apa yang berlaku dekat gunung hari tu masih buat ramai orang kagum sampai sekarang. Sebab dalam keadaan yang hampir mustahil untuk hidup, Joy tetap berjaya turun dari gunung tu seorang diri. Okeylah guys, Kim rasa cukup sampai sini dulu untuk kes kali ni. Jangan lupa komen pendapat korang dan jangan lupa juga untuk like dan subscribe. Jumpa lagi kita di video akan datang. Bye bye. Assalamualaikum.